Sebuah negeri indah berlagu, istana tinggi berseri selalu, tempat puteri dipuja dan dipalu. Puteri ayu rupawan wajahnya, bak purnama sinar cahayanya. Namun tinggi hati perangainya, sobo benar tutur katanya. Pergilah engkau wahai si papa, jangan dekati diriku ini. Peta puteri tinggi mulia, bukan tempatmu berkawan denganku, kata sang puteri. Hari perganti musim berubah, puteri disanjur tersungkur sudah. Para kawan dengarkan kisahku ini, banyak pengajaran dan tiada menyesal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puteri Damia binti Abdul Hafiz dari Sekolah Kebangsaan SK Seri Kota Puteri 4. Kod sekolah saya ialah JBA 110808. Pada hari ini saya ingin membicarakan sebuah buku bertajuk Miss Argyle. Buku ini ditulis oleh Afika Zalfiza, ditarbitkan oleh Boken. Buku ini mengisahkan seorang watak perempuan yang bersikap sombong dan mementingkan diri sendiri. Namun, selepas melalui banyak cabaran dan pengalaman hidup, watak tersebut mula berubah menjadi seorang yang lebih baik. Apa yang menariknya dalam cerita ini ialah peristiwa di mana Naila telah bermimpi ibu bapanya meninggal dunia. Mimpinya itu membuat Naila menangis terisak-isak. Naila terlalu sedih kerana telah kehilangan orang yang dia sayang. Apabila dia tersedar dari tidurnya, dia berasa lega melihat wajah ibu bapanya ada di depan mata. Ketika membaca peristiwa mimpi Naila ini, saya tak dapat membayangkan sekiranya saya mengalami nasib yang sama. Seperti Naila yang telah kehilangan ibu bapanya. Pasti sedih, bukan? Dalam buku ini, saya mengembari watak Mastura yang merupakan kawan baik Naila. Mastura sentiasa menerima segala baik buruk Naila, membuatkan Naila yang menyinggul perasaannya sentiasa dimaafkan tanpa menyimpan dendam. Selain itu, saya juga tertarik dengan ilustrasi yang terdapat dalam buku ini. Ia membuat saya lagi teruja untuk meneruskan membaca. Pengajaran yang saya perolehkan dalam buku ini ialah kita tidak boleh bersikap sombong sebaiknya hargai orang di sekeliling kita. Sikap Naila yang sombong menyebabkannya kurang disayangi orang ramai. Saya tidak mahu menjadi seperti Naila yang tiada ramai kawan. Secara keseluruhan, saya memberi 8/10 untuk buku ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.